Assalamualaikum. Hai adik-adik. Selamat datang ke Dunia Kreatif bersama Kak Sebi. Untuk kali ni, Kak Sebi nak ajak adik-adik untuk buat cawan bergerak. Cawan bergerak, mesti adik-adik tertanyakan macam mana nak buat cawan bergerak. Senang je. Jom Kak Sebi ajarkan. Tapi sebelum tu, Kak Sebi nak tanya, adik-adik semua dah sedia ke? Kalau dah sedia, seperti biasa, Hana, Dul, Set, jom kita mula. Baiklah adik-adik, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Bahan dan alatan yang diperlukan: kertas warna, cawan kertas, gunting, penutup botol, pen hitam, getah dan pita pelekat. Langkah pertama, cantum dan lekatkan dua penutup botol menggunakan pita pelekat. Langkah kedua, letakkan getah di tengah-tengah penutup botol. Langkah ketiga, lekatkan getah dengan pita pelekat. Langkah keempat, lukiskan mata, hidung dan mulut arnab pada cawan kertas menggunakan pen hitam. Langkah kelima, lukiskan telinga arnab berlainan saiz di atas kertas warna, kemudian gunting dan lekatkan pada bahagian atas cawan kertas. Langkah keenam, guntingkan sedikit pada kanan dan kiri bahagian bawah cawan kertas. Langkah ketujuh, masukkan penutup botol ke dalam cawan kertas. Dan langkah terakhir, pusingkan penutup botol untuk bermain. Yeay, cawan bergerak Kak Sebi dah siap. Jom kita gerakkan. Kita pusingkan dulu. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih adik-adik temankan Kak Sebi. Semoga kita berjumpa lagi di keluaran yang akan datang. Bye!